Jambatan Labuan akhirnya siap dan mencatat sejarah di dunia. Bukan, ini berita sebenarnya. China sekali lagi mencatat sejarah apabila merasmikan jabatan tertinggi di dunia, Huaijiang Grand Canyon Bridge yang terletak di wilayah Pergunungan Guizhou Selatan China. Manakala jabatan Labuan menumbuk di Sabah lebih magik dan memegang rekod paling menakjubkan muncul setiap kali menjelang pilihan raya negeri atau pilihan raya umum. Dirgahayu Malaysiaku. Okey, kita kembali kepada berita utama. Jambatan megastruktur di China itu dibina setinggi 625 meter di atas sungai sekaligus mengatasi rekod sebelumnya yang dipegang oleh Jambatan Beipanjiang dengan ketinggian 565 meter. Menurut laporan agensi berita kerajaan di sana, jambatan ini merupakan kemuncak kepada projek kejuruteraan awam yang mengambil masa lebih daripada 3 tahun untuk disiapkan. Rakaman drone yang dikongsikan menunjukkan kenderaan mula melintasi jambatan dengan menara sokongan berwarna biru yang sebahagiannya diselubungi awan. Majlis perasmian turut disaksikan oleh penduduk tempatan, jurutera projek dan pegawai kerajaan. Ketua Jabatan Pengangkutan Wilayah Guizhou berkata, pembinaan jabatan itu mampu mengurangkan masa perjalanan iaitu dari 2 jam kepada hanya 2 minit. Beliau turut menambah bahawa pembukaan jambatan ini bukan sahaja meningkatkan tahap pencapaian pengangkutan di kawasan itu, tetapi juga menyumbang secara signifikan kepada pembangunan ekonomi dan sosial setempat. Dalam beberapa dekad kebelakangan ini, China giat menambah dan membina pelbagai infrastruktur berskala besar sejajar dengan pertumbuhan ekonomi dan kadar urbanisasi yang pesat. Guizhou kini digelar sebagai provinsi jambatan kerana mempunyai ribuan jambatan, termasuk 2 yang tertinggi di dunia. Menurut laporan Xinhua, hampir 50 daripada 100 jambatan tertinggi di dunia terletak di wilayah tersebut. Menakjubkan, Guizhou menempatkan hampir separuh daripada 100 jambatan tertinggi di dunia, menjadikannya pusat penting dalam pembangunan infrastruktur negara China. Bagaimana pula dengan pembangunan infrastruktur dalam negara kita sendiri? Tepuk dada, tanya dompet. Berapa kos kita belanjakan untuk membaiki kenderaan sendiri kerana keadaan jalan yang sangat hebat di dunia? Berikan tepukan yang gemuruh. Okeylah, kita berjumpa lagi di video-video akan datang. Jangan lupa menekan butang subscribe, like dan kongsikan video ini. Tinggalkan komen dan pendapat anda. Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan di lain masa. Anda semua memang best. Best sudah kembali kita bikin sampai jadi. Jatuh bangun tetap berdiri. Kita cuba dan cuba lagi sampai jadi.